Hai, Assalamualaikum guys. So welcome back to my YouTube channel Asasius guys. Dalam video kali ni guys, sebenarnya video ni adalah hari semalam punya 14 hari bulan, iaitu birthday mak aku 14 hari bulan 3. Inilah hari jadi mak aku. Happy birthday mak saya guys. Kita punya kesayangan, okey. Ini pula makanan aku dah sampai apa semua. Kalau kau nak tahu, aku makan dekat apa namanya, tapi tempat ni namanya ada Bali macam tu lah, maknanya daripada Indonesia lah. Ini pula aku tengah minum air mangga apa tak. Tengoklah reaksi aku minum air mangga kan. Tengok reaksi aku, macam nak muntah kan. Memang nak muntah pun lagi. Macam mana pahit-pahit macam tu. Aku teringat lagi air mangga tu. Ini aku makan tembikai. Tengok nyom. Sebenarnya video ni semalam punya, okey. Aku sebenarnya nak campurkan yang aku buat hal dekat dalam 7-Eleven tu, tapi sebabkan storage aku penuh, jadi tak boleh nak masukkan sekali lah. Jadi kita asingkan video. Jadilah hidup harian puasa day yang ke-14. Okey lah tu kan. Lagipun hari ni aku tak shoot video apa-apa langsung, mat. Korang layan je lah. Okay, aku makan benda ni, makan chicken chop lah apa semua. Okey lah, korang layan lah. Okay. Hello, test. Kuat sikit lah kan suara aku kan. Korang boleh tengok sendiri lah kan. Kenapa mesti korang pelik kan? Kenapa aku macam lain kamera lah kali ni kan? Yes guys, sebab aku rekod pakai handphone yang lain. Sebab aku cakap tadi handphone aku storage penuh, jadi aku rekod pakai handphone yang lain. Jadi itu yang gambar macam burik sikit tu lah kan. Biasalah guys, Vivo A20 ni memang kamera dia memang tak secanggih macam Vivo yang terbaru ni lah. Okay, tengok nyom tengok dia guys. Ini pula sebenarnya aku tak tahu ni apa nak kata, daging ke nak kata ayam. Sebab ini dia macam ayam tapi disaluti oleh serai. Macam orang-orang Bali biasa memang trademark orang macam ni kot. Betul tak orang-orang daripada Indonesia yang Bali? Betul tak? Kalau betul kau boleh komen lah.